Assalamualaikum. Hari ini saya akan tukar switch motor ESY. Ini switch asal, lampu atas, lampu bawah, dan juga signal kiri kanan dengan yang baru ini, di mana dia ada button off lampu dan juga dia ada hazard light. Okey, ini dia punya relay dia. Ini button on off dan juga lampu atas, lampu bawah. Dan ini signal kiri kanan dan juga hazard light. Semua ni saya beli dekat Shopee saja. Takkan ganti. So untuk ganti ni kita buka skru ni dan juga skru di bawah ni. Bila dah buka semua skru, kita boleh buka je. Memang boleh buka. So kita gantikan switch yang dalam ni, kita tolak je dengan screwdriver. Okey, yang ni cabut saja. Okey, jika nak senang, keluarkan je yang ni macam ni. So kita boleh nampak dia punya switch dia kat sini, soket dia. So kita buka dalam soket dan kita gantikan lah. Okay, kita buka. Ini yang lama dan kita gantikan yang baru. Okay, sekarang dah pasang yang baru. So, kita akan ganti yang ni pula. Buka je soket dia. Kita gantikan soket yang baru. Okey, sekarang yang baru. Okey guys, ini relay yang asal. Nak keluarkan ni susah sikit sebab dia duduk belakang ni. So kena keluar pelan-pelan, suar jari, pelan-pelan tolak ataupun screwdriver. So dah keluar. Dah keluar baru kita gantikan. Kita just pasang dia. Ni dia punya getah. Ni getah asal. So saya ambil getah asal ni, saya letak sini sebab getah yang baru ni dia bentuk dia lain. Jadi senang untuk nak kita pasang balik. Okey, sekarang saya dah masuk balik dia punya relay. Okey, sekarang dah siap pasang. So kita test. Okey, nyala kanan. Kalau kita nak ke kiri balik, kita kena tekan, baru kiri. Kalau kita terus tolak je, dia akan emergency. Kita check lampu belakang. Okay, belakang pun sama. Okay, sekarang kita test lampu depan pula. Ini switch yang kita pasang tadi. So ni sekarang ni tutup, bawah sekali tutup. Okey. Sekarang kita tekan satu. Okey, nyala. Tekan atas. Okey. Tekan tengah dan tekan bawah sekali. Okey, padam. Okey. Selesai. Terima kasih kerana menonton.